Apakah hukum solat sunat rawatib ketika musafir? Hukumnya sunat. Kata Imam Al-Nawawi, maksudnya berkata ashab kami, yakni ulama mazhab Syafi'i, bahawa sunat mengerjakan solat sunat ketika bermusafir sama ada solat sunat rawatib yang diiringi dengan solat fardu ataupun solat sunat yang lain. Contohnya solat duha ke, solat tahajud ke dan sebagainya. Jadi caranya ialah kalau jamak zuhur dengan asar sama ada takdim ataupun takhir, yang pertama solat sunat qabliyah zuhur, yang kedua solat fardu zuhur, yang ketiga solat fardu asar, yang keempat solat sunat ba'diyah zuhur, dan yang kelima solat sunat qabliyah asar. Kalau jamak maghrib dengan isyak sama ada takdim ataupun takhir pula, pertama solat fardu maghrib, yang kedua solat fardu isyak, yang ketiga solat sunat ba'diyah maghrib, yang keempat solat sunat qabliyah isyak, yang kelima solat sunat ba'diyah isyak, dan yang keenam solat sunat witir. Jadi walaupun ini solat sunat, kita kena ingat bahawa solat sunat adalah untuk menampung solat fardu kita yang tak sempurna. Jadi rugi kalau kita tak buat. Lebih-lebih lagi solat sunat subuh. Jangan tinggal sama ada kita musafir ataupun tak. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Amin.